Begitu kamu mulai belajar, kamu sudah harus siap menjadi penghuni neraka yang paling dalam, Dok. Abang. Bang. Apa dia? Saya rasa macam nak balik Medan lah. Balik Medan? Tiba-tiba je. Rindu. Macam nak tengok family. You minggu lepas dah tanya dengan I dah cakap tunggu dulu, I nak kumpul duit, nanti kita balik. Boleh tak you sabar? Setiap I tanya, abang bagi alasan yang sama je. Sabarlah. I nak kumpul duit, nak beli tiket. Nanti nak balik sana, nak kena spend duit lagi. Dah cukup duit, kita baliklah. Abang banyak alasan lah. Selalu bagi alasan sama. Duh, malas lah macam ni. Nak main game pun tak tenang. Banyak alasan kan? Tunggu kau ya. You ambil selendang tu untuk apa? Adalah. Sayang. Jom kita balik Medan hari ni. Jom balik Medan. Kau pula. Tadi ajak tak nak. Sekarang I nak. Jomlah. Hari ni kita pergi. Okey dah, I nak booking tiket ni. Okey lah. Okey. You pergi kemas baju semua, I booking tiket sekarang. Selendang kaki bawa ni. Sayang, tiket pukul 11.55 pagi ni, boleh tak? Boleh? Okey, I booking tau. Okey. Okey dah. Nanti I punya duit dengan kawan I nak belanja kat sana. Okey. Sayang, cepat. Beg you dah kemas kan? Yang tu je kan 7 kilo. I pun dah kemas. Beg I yang ni 7 kilo, yang ni 10 kilo Timbang lagi ada timbang, yang tu ada 13 kilo. So total I punya 23, 7, 30 kilo. I punya 30 kilo you punya 7 je. Cepat. Nak kejar train pula. Dah siap belum? Cepatlah. I tak sabar nak pergi Medan ni. Cepat. Nak makan soto semua. Cepatlah, dah lambat ni. Aduh. Sabarlah Dia pula sekarang saya tengah balik Medan. Cepat. Cepatlah. Lambatlah you ni. Nanti lambat nanti I nak masuk kapal terbang cepat. I nak duduk tepi tingkap. I nak tengok Medan macam mana. Cepat. Sayang. Kapal kita dah sampai. Mendarat di Bandar Udara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang dan waktu setempat menunjukkan pukul 12 tepat di siang hari. Untuk keselamatan anda tetap. Akhirnya dah sampai Medan. Push. Puas hati? Puas. Akhirnya tak tahu saya kenapa tiba-tiba nak ke Medan. Apa jadi saya pun tak tahu. Saya sampai sini baru saya sedar, kenapa saya sampai Medan?